Soalan 13. Okey, murid-murid, ungkapkan X dalam sebutan M. Okey, kalau express X, that mean our X must be single and positive. So, daripada sini cikgu bawa ni, set 7 ni bawa ke kanan. Jadi negatif set 7. So, sekarang term of X dah positif tapi cikgu nak single kan. So, bring set M to the right hand side, that mean divide. Okey, so kita kena pemudahkan. So, pemudahkan bawah tak boleh ada set. Jadi, kita darabkan dengan set konjugat. Set M over set M. So, darab hati-hati. Apa yang berlaku di sini? Okey, by using the law of set. So, set M times set 3, set M times set 7, kita akan dapat begini. Selesai. Zas. Okey, so seterusnya diberi M power of AX, tunjukkan bahawa log AM N ni sama dengan N log AM. Okey, so sekarang N adalah sebarang nombor nyata. Okey, kalau cikgu buat macam ni, cikgu ambil dulu M power of AX. Okey, cikgu ambil right hand side dulu. Okey, kita mesti tunjuk macam ni. Alright, so disebabkan soalan ni ada log A, cikgu tambah log base A kiri dan kanan. So, by using the law of log, X ke depan log. Okay, log AA masih ada law of log becomes 1. Okay, and then cikgu dapat log AM equal X. Alright. So, cikgu baru dapat satu ni. So, pakai persamaan yang sama. Disebabkan kalau kita lihat dekat sini ada N, cikgu power dengan N pula. Semuanya ni cikgu power dengan N. Alright. So, daripada sini cikgu buat langkah yang sama. Seperti yang sebelah kiri ni. Ada log A. Cikgu tambah log A kiri kanan. Okey, tapi cikgu settlekan kanan je tau. Okey, log of log SN ke depan. Log AA becomes 1. Okey, apa lagi? Cikgu pergi balik sana. Okey, so kamu lihat di sini Okey, so bukan ke NX. Oh, X ni bukan ke log base AM. Cikgu replace dalam ni. Okey, cikgu replace. Dah, hilangkan bracket. Samalah. Left hand side equal right hand side. Zas. Alright, so darjah 10 menunjukkan segitiga bersudut tegak seperti yang cikgu tunjuk ini. Cari nilai K. Okey, selalunya dia tak cakap perimeter, dah tak cakap area, tapi dia dah bagi right angle triangle. That means we have to use the Pythagoras theorem. Okey, kita masukkan dalam formula Pythagoras theorem di mana hypotenuse sama dengan side yang pertama ni square tambah side yang kedua. Okey, kamu kembangkan dengan hati-hati. 2 darab 1, sepatutnya 3 power of 1, 2 darab semua di sini. Okey, akan jadi sini Okey, kita akan dapat ni 2 darab K over 2, kita akan dapat 1 negatif 2. Okey, tu K tu 1K lah. Okey, so selepas itu apa perlu kita buat? Okey, cikgu cuba begini pula. Cikgu cari value 9. Okey, kamu tengok bila gabungkan, oh, term sama. Term sama cikgu kumpulkan dulu. Bawa semua ke kiri, nombor je kanan. Okey, ni term sama cikgu factor. Okey, kita keluarkan, ni kita keluarkan tinggal 9 sini, ni keluarkan tinggal negatif 1. Kita factorkan, nilaikan dapat 8 kan tadi? Ya. Okey, 8. So, macam biasa ada semakin hampir dah 1 bahagi 8. Okey, change the equal base. Okey, 2 power of 3, kita bawa di atas. 2 power of negative 3. So, bila kiri dan kanan dah single index, okey, single base ni, okey, equal base and single, baru kita compare their index, kita akan dapat K equal negative 1.